Kan Rahman kan. Sebab tu budak-budak yang belajar tasawuf yang dekat wall ni, TikTok zaman sekarang, yang mana dengar kan berbual pasal tasawuf, pam, tapi mempelikirkan bab solat. Sebab apa orang yang cakap? Sebab nanti diorang nak berbual, kau tak tahu solat dan imun macam mana, dan kau tak mengenal Allah, habis tu kau nak solat. Semua ni abang ni tahu. Yang kita berbuat TikTok ni kan, janji hati kau ingat pada Allah, zikir Allah, hidupkan hati dengan zikir Allah. Bermakna kita tengah bikin live ni, kita zikir Allah, bermakna itulah solat dan imun. Itulah solat dalam keadaan berkenderaan, berlari, berjalan, berbual. Ni kira solat dan imun. Tapi solat tetap nak kena buat. Sebab tu 5 waktu adalah wajib. Solat itu adalah wajib kerana korang mesti faham, bukan kerana pahala ke kerana dosa. Solat ni Nabi nak ajar kita disiplin. Daripada zaman Nabi, pada zaman Nabi sampai hari ni berapa hari bulan? Hari ni 2 hari bulan Oktober 2025. Apa ni, kupakan sikit lah yang guru almarhum Nurdin ajar dekat kampung. Abdullah bin Nurdin dengan Tengku TM Muhammad Fauzi dekat Singapura, almarhum. Al-Fatihah. Sebab solat ni kan adalah wajib kerana solat adalah untuk umat Islam memperbarui iman dan Islam kita. Kalau orang kafir nak masuk Islam, dia akan ikrar dua kalimah syahadat ini yang orang cakap. Dalam solat kita ada 2 kalimah syahadat. Contoh, ramalkan dengan contoh semua orang. Tadi pagi korang ada solat tak tadi pagi subuh? Itulah disiplin. Kalau korang subuh misalnya tadi yang tengok Abang Nurdin ni yang ada 2.0 ni, K, yang adalah yang tak solat, bermakna korang belum memperbaharui iman dan Islam korang, iaitu 2 kalimah syahadat. Dalam solat kita kan ada 2 kalimah syahadat dan berselawat ke atas junjungan Nabi.